Hai Li, saya tengok langit macam nak hujan je. Kalau hujan nanti kerja masih jalan ke? Okay, kalau ikutkan, kalau hujan, skylift tak boleh pakai. Skylift confirm tak boleh pakai, tak boleh pakai. So, kenapa saya cakap 3 kali? Sebab ini sangat penting. So, saya bagi 3 reason lah kenapa skylift tak boleh pakai semasa hujan. First, masa hujan, dia mesti ada tiup angin kan. So, kalau ada angin, tiang dia mesti goyang. So, goyang-goyang, mesti orang atas pakai pun bahaya. Satu, nanti goyang sehingga langgar building rumah orang, macam mana? So, ini satu point lah. Okay, point yang kedua. Kalau hujan, tiba-tiba hujan kilat macam mana? Satu kilat, turun, kena sekali tak apa, sekali rosak. Yalah, 2 orang dekat atas paket, 2 nyawa, ini yang paling penting. So, kita tak mau risiko ini yang berlaku. So, ini alasan yang kedua lah. So, the third reason, walaupun hujan sikit pun kita pun tak allow-kan sekali untuk jalan. Sebab apa? Kalau hujan air sikit masuk controller atas, sebab bawah controller ada beratus wayar, nanti kalau dia shock, dia akan jadi macam mana? Dia tekan naik, dia turun. Dia tekan kiri, dia pergi kanan. Dia tekan keluar, dia masuk tiang. So, ini macam akan menyebabkan skylift lost control. So, orang bahayalah. Lepas tu mungkin juga terlanggar rumah orang, terlanggar building. So, inilah alasan dia. Kita tak boleh bagi skylift kerja semasa hujan. Bukanlah kita nak cakap mesin penting. Kita cakap keselamatan orang yang sangat penting. Skylift rosak tak apa, tapi nyawa 2 orang yang naikkan di skylift yang kerja, yang betul-betul susah. So, itu yang paling penting. Kita mesti keselamatan pekerja atau yang paling penting kita tengok. So, kalau nak cari skylift, cari di skylift.